anak muda ni sentimen sebahagian besarnya sentimen mereka terhadap orang politik ini sangat negatif. Dilihat sebagai orang politik ini memecah belah masyarakat, sebagai penipu, itu dan sebagainya. Jadi cabaran itu sebenarnya sekarang terletak di atas bahu kita, dan kita harus gunakan kedudukan dan juga ruang ini untuk fikir dan mengolah jalan bagaimana kita dapat mempamerkan satu sikap politik yang lebih baik. Pimpinan apa yang disebut tomahan yang diberikan kepada orang politik itu sebenarnya tak betul. Orang nak tengok bahawa okey, tak betul macam mana. Jadi sikap kita yang kita harus pamerkan kepada mengenai sikap. So bagaimana sekarang Kamil sudah dilantik jadi ketua pemuda MK. Bagaimana perhubungan dengan Akmal? Saya lihat Akmal ni dia agresif, dia cuba mengambil langkah-langkah populis, kenyataan-kenyataan populis supaya boleh merelevankan dia sebagai ketua pemuda. Sebab selepas Khairi Jamaluddin, kerusi itu disandang oleh orang-orang hebat sebelum ni. Jadi dia kena on par dengan mereka. So Akmal ni kena tampil ke depan, menunjukkan kepimpinan dia. Dan saya totally agree sebagai ketua pemuda. Saya pun bekas ketua pemuda. Saya tahu apa isu-isu yang dibawa, cara dia membawa isu itu semua adalah untuk menunjukkan bahawa kerelevanan institusi pemuda tersebut. Tapi bagaimanakah kerjasama dengan AMK, dengan Akmal? Saya lihat dengan DAP dia tak begitu ngam. Dia ada isu selalu dengan DAP. Tapi bagaimana dengan AMK? Ada dah jumpa dengan Akmal, saudara Akmal, dah bincang dengan strategi politik, bagaimana kita nak bawa suara orang muda dan sebagainya. Dan saya tidak tahu bagaimana kerjasama di antara Barisan Nasional dengan PKR dan juga DAP di masa hadapan. Tapi setakat PRU16 kita pasti kita akan bersama. Jadi apakah pendapat Kamil tentang saudara Akmal ni? Saya secara peribadi saya punya hubungan yang baik dengan saudara Akmal, selalu berhubung. Kerana saya tak pasti kenapa kita perlu, saya tak tahu kenapa kita perlu ambil jalan tegang sedangkan kita hari ini sama-sama dalam kerajaan. Cuma mungkinlah ada beberapa isu itu untuk menampakkan sebahagian daripada kita itu kekal relevan. Jadi terpaksa bergantung kepada kaedah dan juga cara yang sebahagian daripada kita itu lihat dengan cara yang populis. Kerana dia ada segmen dia yang tersendiri. Dan sebab itu saya juga selalu sebut bahawa cabaran besar politik kita pada hari ini ialah kita masih lagi terbelenggu dengan politik yang berteraskan sentimen kaum dan agama yang sempit. Ya, kerana kita masing-masing kita nak jaga base kita ni. Ini yang sebelum ini telah banyak dibincangkan tentang masalah politik identiti dan juga politik dasar. Bagaimana kita dapat mengalihkan politik identiti kita ini kepada politik dasar, tetapi dalam masa yang sama tidak lari daripada usaha kita untuk meneruskan tradisi kebudayaan yang ada dalam setiap segmen kelompok masyarakat yang ada dalam negara kita. Jadi peranan kita itu ialah untuk jadi pengimbang. Jadi saya tak naklah setiap masa disebut sebagai kita ini harus kalau orang itu menjerit dan kita juga kena menjerit. Seperti saya sebutkan tadi, ada hal-hal yang kita fikirkan penting dan perlu, jadi kita kena nyatakan pendirian kita dengan tegas. Tetapi kita jangan mudah terheret dalam permainan politik yang sebegini. Gabungan ini ialah gabungan yang baru. Ya, kita masih lagi sekarang ni masuk ke tahun yang ketiga. Dia bukan macam Barisan Nasional, dia dah puluhan tahun, ataupun Pakatan Harapan sebelum daripada itu Pakatan Rakyat, yang kita dah memang dah ada chemistry, dah tahu perangai, sikap, ragam, rencam yang ada dalam gabungan itu. Dan gabungan kali ini gabungan yang lebih besar dan dinamiknya sudah tentu lebih berbeza berbanding dengan gabungan-gabungan sebelum ini. Dan ini ialah sebahagian daripada proses. Jadi kita kalau masing-masing ambil sikap yang keras, jadi macam mana kita nak cari titik pertemuan dan juga titik persamaan di antara satu dengan yang lain. Itu cabaran besar tu. Ya, saya ingat biasa dalam keadaan sekarang ni kita dah mula terima satu bentuk pendekatan politik di mana ada kritikan terbuka di antara pimpinan dalam kerajaan. Bukan pimpinan dalam kerajaan saja, tetapi pimpinan di kalangan pembangkang. Ini ialah sebahagian daripada kematangan politik yang harus kita raikan. Dan saya seperti yang YB sebutkan tadi, saya tak nafikan dia ada kesan
daripada sudut persepsi dan juga naratif di luar sana, orang akan lihat bahawa kita tidak ada kefahaman dan juga titik pertemuan dalam hal-hal yang kita anggap penting itu dan sebagainya. Dan dah jadi itulah tugas kita sebenarnya, pimpinan-pimpinan di peringkat muda ini, untuk jelmakan satu bentuk politik yang lebih harmoni. Kita tak boleh lagi mewarisi pendekatan politik lama, politik lapuk ataupun politik usang ini yang akhirnya akan terus menyebabkan perpecahan yang teruk di kalangan kita. Agama dan juga kaum itu, ya, kita boleh perjuangkan, kita tidak ada masalah. Tetapi jangan sehingga kita merendahkan martabat dan juga kedudukan kelompok ataupun komuniti yang ada dalam masyarakat kita. Ini kita bukan sebahagian daripada apa yang kita perjuangkan, sebuah negara Malaysia yang lebih progresif, yang lebih maju, kalau kita masih menggunakan pendekatan yang sama. Malaysia ini unik daripada sudut komposisi kaum. Saya selalu sebut, kalau di Timur Tengah itu dia berperang, bergaduh sepanjang tahun, satu bangsa. Tetapi di Malaysia ini kita multi ethnic, multi religious, multicultural dan sebagainya itu, tetapi kita masih lagi mampu untuk mengikat ukhuwah ataupun perpaduan di kalangan di antara satu dengan yang lain. Dan ini bagi saya, fabrik sosial ini penting untuk kita jaga, dan jangan sama sekali kita ambil kesempatan demi untuk meraih sedikit keuntungan politik dengan menggugat ikatan yang telah terbentuk selama hari ini. Dalam masa 34 bulan barangkali kita akan berhadapan dengan PRU ke-16. Yeah. Dan sebagai ketua MK yang baru, sudah pasti Saudara Kamil yang akan mengemudi jadi panglima perang untuk AMK, PKR. Jadi apa yang mahu dicapai dalam PRU ke-16 untuk golongan muda ini, supaya mesej itu jelas kepada bukan saja MK anggotanya, tapi juga masyarakat ataupun golongan muda di luar. Saya secara peribadi itu sudah tentu mengharapkan sokongan yang diberikan khususnya buat daripada kelompok muda ini tidak lagi berteraskan kepada sentimen semata-mata. Saya mahukan anak muda ini tidak jadi alat dan juga perkakas kepada mana-mana pihak. Dia harus berani untuk buat keputusan, tidak lagi mudah diperalat dengan imbuhan yang tidak seberapa, dan dicengkam pemikiran mereka itu dengan hujah-hujah politik yang menakut-nakutkan. Di Malaysia ini dia masih lagi fear mongering, dia menakut-nakutkan orang. Saya selalu sebut dalam ceramah saya bahawa masyarakat kita ni sejak kecil diajar untuk takut kepada 3 perkara. Yang pertama ialah hantu. Dia tak pernah tengok hantu pun, tapi daripada kecil sampai ketua takut pada hantu. Yang kedua ialah salib. Ini buat masyarakat Melayu. Dia tak boleh tengok ada tanda T itu dan sebagainya, dia anggap itu sebagai ancaman. Mengajilah puluh tahun bagaimanapun, dia nampak itu sebagai ancaman. Yang ketiga, ketakutan buat masyarakat ini ialah DAP. Ini yang ditanam dalam masyarakat. Jadi ini adalah tiga-tiga ini adalah kepercayaan tahyul. Jadi hari ini disebut seolah-olah ini parti ini dia mengamalkan komunisme, dia mengancam kedudukan orang Melayu, mengancam kedudukan Islam dan sebagainya. Ini sudah terbukti. Cuma saya nak tanya dulu, waktu kamu dalam kerajaan dulu, kenapa kamu tak haramkan? Kalau dia betul bertentangan dengan perlembagaan persekutuan kita ini, bertentangan dengan undang-undang dan sebagainya yang akan memberi kesan kepada struktur asas negara kita ini, itu sewajarnya diambil tindakan, diharamkan dan dimansuhkan sama sekali. Tapi itu tidak berlaku. Yang berlaku sekarang ini apa? Kita akan hilang ini, itu dan sebagainya. Hak kita akan diambil ini dan sebagainya. Daripada kerani ataupun staf di pejabat pos di mana dan sebagainya, sampailah yang di Pertuan Agong ini semua orang Melayu. Jadi yang ditakut-takutkan ini apa? Ditakut-takutkan ini adalah sebenarnya untuk memerangkap minda masyarakat itu supaya sokongan itu tidak beralih. Jadi hal-hal tersebut dirangka dalam bentuk yang bersifat kosmetik. Umpamanya bila bercakap tentang soal, hari ini bercakap tentang soal Islam
terancam dan tergugat dan sebagainya. Itu dilihat daripada hal-hal yang kosmetik. Tetapi sebenarnya tuntutan Islam itu daripada sudut pemerintahan itu ialah untuk memastikan pengurusan kerajaan yang lebih telus, yang lebih cekap, tata kelola yang baik, tidak ada rasuah, tidak ada keterisan, tidak ada penyalahgunaan kuasa. Itu sebenarnya apa yang dihasratkan oleh bukan hanya sekadar Islam, bahkan lain-lain agama yang menuntut masyarakat itu tidak hanya sekadar bercakap dengan retorik agama dan sebagainya, tetapi harus diterjemah dan dijelmakan dalam bentuk pendekatan dan juga dasar kita. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang membelenggu pemikiran masyarakat. Dan tidak terkecuali kelompok muda yang kadang-kadang merasakan bahawa ya benar ada ancaman yang berlaku. Tapi ini ialah satu bentuk pendekatan ketakutan kepada masyarakat, dan cabaran buat kami pimpinan di peringkat Angkatan Muda itu ialah bagaimana kita dapat melawan proses pembonsaian pemikiran ataupun pembodohan ini oleh orang-orang yang dianggap atau pernah disebut sebelum ini istilahnya itu sebagai jadong, iaitu jahat, bodoh dan sombong, yang memang bukan hal yang baru tetapi telah diperhatikan dalam masyarakat ini oleh Syed Hussein Alatas sejak puluhan tahun yang lalu. Dan ini menjadi cabaran besar ke hadapan untuk kita mengorak langkah bagaimana kita dapat merangkul sokongan dan juga dukungan khususnya golongan belia dalam negara kita. Pemilihan kali ini telah melihat banyak usaha penghinaan, aib, memalukan, kemudian ada usaha eksploitasi dan juga memanipulasi maklumat dalaman dan sebagainya. Jadi sebaik selesai pemilihan, apakah harapan Ketua MK baru kepada parti, kepada kepimpinan supaya dapat bergerak ke hadapan dalam skop yang lebih besar yang mahu dilihat sebagai parti siasah yang sedang memerintah? Ya, biduk berlalu kiambang bertaut. Jadi itulah harapan kita. Maknanya selepas pemilihan ini dan sama juga sebelum pemilihan-pemilihan sebelum daripada ini, habis saja pemilihan, tutup buku dan move on. Dan tugas kita itu ialah untuk menyatupadukan semula anggota kita, dan saya sendiri akan bagi komitmen yang tinggi untuk habis saja pemilihan ini kita akan laksanakan kegiatan dan juga program yang lebih bersasar, tertumpu pertamanya untuk kita memulihkan semula dan juga mengukuh kekuatan parti ini, kerana parti tidak akan dapat mampu bergerak ke hadapan sekiranya akar itu tidak kuat mencengkam ke bawah. Dan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap pimpinan, siapa saja yang bertanding dalam pemilihan kali ini, sama ada menang tanpa bertanding ataupun yang akan bertanding, harus ambil sikap dan juga pendekatan yang sama, kerana akhirnya siapalah kita tanpa parti keramat ini. Jadi wadah perjuangan ini harus perlu terus dipelihara, dan setiap beban itu untuk memelihara dan juga mengukuhkan parti ini terletak pada bahu setiap daripada pimpinan yang ada dalam keadilan. So, Tuan Kamil, kita dah ke penghujung podcast. Saya ucapkan all the best. Tanggungjawab MK ni, Ketua MK ni bukan senang, Ketua Pemuda ni. We hope the best lah from podcast sana sini. Terima kasih. Dan juga kepada calon-calon yang akan bertanding dalam pemilihan PKR minggu ni. Dan sesiapalah the winners is end of the day, kita kena pastikan tanggungjawab kita dan juga perkhidmatan kita yang terbaik kepada rakyat. Itu yang nanti-nantikan ditunggu-tunggu oleh rakyat. Betul. Jadi ucapkan terima kasih kepada saudara kami kerana sanggup bersama kami hari ini di podcast sana sini. Doktor, you have anything to say? Yang menang Doktor, tidak hard menang. politik ni dia excited, dia ada banyak dia ni political analysis, dia ada banyak benda. Mungkinlah Doktor share lah sikit apa harapan. Nanti jumpa dia kat bilik saya dia, pula jadi moderator lah. Boleh tak Prof kongsikan sedikit Yang harapan menang dia? tidak menang semuanya, yang kalah tidak kalah semuanya. Benar. Yang penting adalah sejauh mana perjalanan parti itu perlu dipertahankan. Personality datang dan pergi. Tapi yang perlu kita lihat adalah perjalanan parti ini. Sama ada untuk hari ini atau akan datang. Sebagai pemerhati luar, apa pandangan Prof dan juga harapan? Siapa akan menang? Siap. Harapannya parti ini Plot twist.
Daniel, 25 tahun PKR menunggu untuk memerintah. Jadi dalam kedudukan yang mencabar ini perlu didepani bersama. Dia tidak boleh bergantung pada satu figura sosok. Dan juga akan ada transisi kepimpinan. Ia perlu dilihat secara berhemah bermoral. Kerana hari ini saya rasa informasi itu sampai pada kita dengan pelbagai cara. Dulu lain. Kesetiaan dia lain. Hari ini kita lihat banyak pendekatan digunakan secara emosi. Dan itu yang perlu dikawal saya rasa oleh kepimpinan untuk menampakkan mereka itu ada reputasi, kredibiliti dan juga kewibawaan. Jadi saya harap Saudara Kamil akan mampu untuk menggalas tanggungjawab itu. Mudah-mudahan. Dan kita harap ia akan bergerak ke hadapan untuk melihat cabaran banyak dalam negara, di peringkat serantau, di peringkat global. Dan golongan pemuda inilah yang menjadi golongan bukan pelapis untuk akan datang, tapi untuk hari ini. Tahniah sekali lagi. Tahniah. Okey, saksikan episod yang ke-60 bersama Saudara Kamil, Ketua Pemuda MK, dan kita akan bawa episod-episod yang lain dengan berkaitan dengan topik-topik ekonomi, sosial dan politik yang boleh membantu rakyat untuk buat analisa dan juga keputusan sendiri dalam menimbang perkhidmatan kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih.